Makan ni dok biar abang huli ni. Allah lango. Lebih pada kenal lango. Malah mau duduk pakai bik lagu ni ngoh. Allah lango. Terima kasih banyak lango. Kenal kat tak apalah. BLV tu mesti mahal ni ngoh deh. Biasa je mah. Terima kasih lango. Comelnya. Tu balik tu. Abang. Tak apalah mah. Abang nak pergi bazar nak buka puasa ni. Tak apalah. Terima kasih banyak lango deh. Kan mari mana? Mari baru lepas pada jual mah. Mu tengok ni adikmu ni beli beg aku ni. Bukan cari ada harga ni. Beribu-ribu. Dia tak apa ada rezeki lebih mah. Rezeki lebih pun, mung tu daripada budak lagi tak cerdik. Dia pandai sekolah. Mung tu bodoh. Nak beli gagal ni kat aku. Oh adalah. Beras ikan gapo semua aku beraka beli. Mau kejo, mau tiga karo kejo bunyi kata. Pera lembu jual. Kau sekarang tak ada beli. Tak lebih kapok kat aku. Dapat terkata dia bodoh-bodoh situ lah mungnya. Ya kira mana sudah abuk kelih aku? Adik, bawa ke kedai mana ni? Lah ni lah kedai tempat viral lo ni. Tempat adik royak ni, tempat Sedap. adik belaka si mau ni kocok ni. Sedap lah dia bawa aku main sini ni. Nak order ke apa Nanti aku cek soro. Abi lu, buat apa sini Abi lu? Di sini kau. Adik Angah. Buat apa sini? Makelah tanya. Kalau adik dengan abang duduk sini, tak apalah hari ni abang lu belanja. Dia ingat kita tak ada duit kan? Abang kau kerja. La ilah. Kami masing-masing ada kerjaya masing-masing. Bukannya sebab kerja sini alo. Abang lu yak dulu lagi setahun ni kau sini kau kerja. Tak apa rezeki abang lu sini. Aduh, putusnya kau makan. Aku balik kampung nak makan kedai sedap-sedap. Orang kata. Mari taklah selego sini. Jom ah. Assalamualaikum mah. Oh alam pustaka kemahiran tegak. Wak bibi aku yang nak pergi belajar. Tapi mah rezeki ni mah. Rezeki pun mah tahu IQ mustaka mana. Tak payah duduk rumah nafkah. Amak tengok ni abang ngoh ni boleh rizak comel ni sambung ngaji ni. Sambung ngaji. Rugi kalau tak pergi ni sedap ni kalau boleh kerja esok ni. Adik-adik. Adik aku juga. Mama tahu rek lawaran ngaji mah. Sedap masih ni. Meme kalau adik tubik-tubik ngaji ni adik boleh jadi macam mata pesar kamu berarti dia sekejap sedap lah. Mana pergi mah boleh ke dong pergi. Pergi lah. Makan padah ni. Duit gapo tak ada masa belajar. Adik. Apa lah dia kepimbes. Duit ada dah. Kalau tak cukup duit nak jual tanah balik jatuh. Tanya pun puluk dah orang tua ni. Adik, hari ni sehari mah tu dengan adik. Adik tak balik ke? Allah, Ma ni berapa kali dah adik royak ke Ma. Adik tak boleh balik lah! Hello? Adik? Hello? Mak apa ni mah? Mentah-mentah. Alah ambil ubat mah. Pagi balik. Siap dah kunci sorang. You lah tanya Ma. Balik lah. Boleh lah. Ma. Malam ni malam terawih. Last dah. Tak apalah kalau Angah ni adik tak balik. Kalau adanya Ma. Makasih long.
Alung sentiasa ada dengan Ma. Ma minta maaf selama ni Ma pada rendah ke Alung. Maafkan Ma, Alung. Tak apa, Ma. Nanti kita balik kita simpan rumah. Untuk raya dah siap hari. Lagi, Long. Boleh jalan tak? Boleh. Boleh. Ma, Alu nak minta maaf, Ma. Sebab Alu bukan anak yang terbaik untuk Ma. Alu nak Ma lagi makan minum Alu selama Alu duduk dengan Ma. Terima kasih, Ma. Sebab Ma dah jadi ibu yang terbaik untuk Alu. Salahkan aku, Long. Iyo manda sekolah. Untuk bodoh. Assalamualaikum Cik Ming. Salam. Selamat Hari Raya. Ya, Said. Tak ada orang Cik Ming? Tak ada budak-budak tak balik. Cik Ming, Said hari ni ada nak bagi wasiat Alung. Ni segala sepanjang Alung ada dalam ni belakang. Jadi mau Cik Ming tengok ada. Ya amanah kau Said. Aduh.